Pun ayat kursi pun ada berkaitan antara ayat sebelum ayat kursi dengan ayat selepas ayat kursi. Uish, maksudnya? Ada sebab dia. Kenapa sebelum ayat tu dia cakap macam ni. Okey, sebelum ayat kursi tu kan Allah sebut ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. So, dekat sini dia tulis apakah berkaitan di antara ayat infak, iaitu kamu kena memberi infak ataupun memberi. Yang tadi Allah sebut anfiqu mimma razaqnakum, apa yang telah direzekikan kepada kamu, dengan ayat kursi. Jawapannya kerana manusia tu diciptakan untuk mencintai harta dan suka mengumpulkan harta. Jadi setelah sedekah amalan yang mengurangkan harta, amalan sukar untuk dilaksanakan. Maka ayat kursi menceritakan tentang sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah. Supaya kita sedar bahawa kalau kita rasa kita kaya, tahulah ya Allah tu lebih kaya. So dalam kita memberi tu, kita rasa macam, ya aku ni aku punya kot. Dan Allah datang ke ayat kursi untuk sedarkan balik kita, tak, ni bukan aku punya. Semua ni milik Allah punya. Just because ayat kursi datang selepas ayat tentang infak tadi. Samalah dengan ayat kursi dalam juzuk 3 datang selepas juzuk 2 tadi, ayat tentang memberi, juzuk tentang memberi.